Hei bakal-bakal pengantin di luar sana, selalunya anda mesti tertanya-tanya dan dibelenggu apakah sebenarnya pelamin pilihan hati saya dan sangat bersesuaian dengan saya. Di sini, video kali ini saya akan menunjuk dan menerangkan apakah yang paling sesuai untuk anda. Sama ada anda nak pilih mini pelamin ataupun pelamin standard, pelamin rumah, pelamin besar dewan. Jom kita sama-sama gali di dalam video ini. Kelebaran dan ketinggian mini pelamin bermula dengan 8 kaki dan menggunakan kerusi 4 kaki. Manakala pelamin biasa membawa kepada 12 kaki menggunakan kerusi 5 kaki setengah ke 6 kaki dan bunga penuh di belakang. Kosnya agak lebih tinggi berbanding dengan mini pelamin. Diharapkan video kali ini membantu anda di luar sana. Jangan lupa like, komen, share dan pastikan anda terus mengikuti live kami untuk segala promosi-promosi yang kita tawarkan kepada anda.